Cara masak biryani ayam paling simple, senang dan cepat. Mulakan dengan penyediaan beras. 3 cawan beras, saya guna beras basmati. Jadi perlu direndam terlebih dahulu, cuci beras hingga bersih, selepas itu tuang air hingga tenggelam. Untuk dapatkan nasi yang lembut dan gebu, rendam selama 20 minit dan ketepikan. Seterusnya dalam kuali, panaskan 3 sudu besar minyak masak, 2 sudu besar butter. Guna minyak sapi lagi sedap. Masak atas api sederhana ya. Butter dah cair, tumis setengah biji bawang Holland yang telah dihiris. Rempah 4 sekawan, tumis hingga terbit bau. Masukkan pula 600 gram ayam. Saya guna drumstick. Terpulang ya, nak guna part mana pun, ikut cita rasa masing-masing. Masukkan pula 1 sudu besar pes halia, 2 sudu besar pes bawang putih, 1 biji tomato yang dipotong kecil-kecil, 1 cawan yogurt, perisa original ya, 70 gram serbuk biryani, kacau ke semua bahan. Kalau kering, tambah air. Saya tambah 1 cawan air, sukat guna cawan yogurt. Kacau biar semua bahan tercampur rata. Sambung kacau sampai ayam separuh masak, juga pastikan kuahnya menjadi pekat. Selepas itu, tutup api. Beralih ke rice cooker, masukkan beras basmati yang direndam tadi, tiriskan airnya, ratakan permukaan beras, masukkan pula ayam sekali dengan kuahnya. Gaul ala kadar, tuang pula 4,5 cawan air, ratio 1 cawan beras, nisbah 1,5 cawan air. Perasakan dengan 1 sudu kecil garam, gaul lagi supaya air dan garam rata. Saya masukkan juga buah kismis. Kalau ada biji gajus, boleh je tambah. Semua bahan dah rata, masak nasi macam biasa. Nasi dah masak, ayam pun masak elok. Pulakan ayam dulu, kemudian gembur-gemburkan biar nasi lerai cantik. Tabur sedikit lobak merah parut, tambah seri nasi biryani. Dan tutup periuk buat seketika sebelum hidang. Siap!